bangun tiap-tiap malam, fatahajjad ilallah, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat rakaat banyak pun, kurang-kurang 2 rakaat. Kita menyembah Allah di kala mana orang sedang tidur, diseliputi dengan selimut, kita bangun 2 rakaat. Bangun 2 rakaat untuk menyembah Allah Ta'ala di kala mana orang sedang nyenyak tidur. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuk maqaman mahmuda. Allah kata pada kita dalam Al-Quran, dan bangunlah pada sebahagian waktu malam serta kerjakanlah semayang tahajud. Semayang tahajud ini melainkan ia sunnah Nabi, tapi ia juga disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran, semayanglah tahajud dalam surah Al-Isra ayat yang 79. Tonton buka Quran, tengok surah Al-Isra ayat 79. Allah kata fatahajjad, bangunlah semayang tahajud sebagai semayang tambahan kepadamu, kata Allah. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu orang-orang yang tahajud ini di akhirat maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tuan-tuan, Ra'isul Anbiya, Ra'isul Mursalin, Ra'isul Makhluk. Kedudukan Nabi di kala semua makhluk meliputi dunia dan meliputi bumi dan alam semesta, Nabi nombor 1. Tetapi ada hadis yang disebut oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW kata isteri Nabi iaitu Aisyah bangun setiap malam bersembayang kepada Allah hingga bengkak kakinya. Nabi bengkak kaki kerana semayang, saya bengkak kaki kerana gaut makan udang. Terbalik tu. Bila kadang-kadang bila kena gaut, walaupun dah usaha ikhtiar macam-macam, teh misai kucingnya, jus jintan hitamnya, sampai tahap ada tak tahan kadang bantainya juga, ubat-ubat tramadol, ubat-ubat tahan sakit. Bila fikir balik malunya pada Allah Ta'ala, Nabi bengkak kaki kerana solat, saya bengkak kaki kerana tutuh makan tak berhenti. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena tukarlah. Kita perlu sakit kerana Allah.